Okay guys, ramai sangat tanya macam mana nak nampak muda dengan cara paling selamat. Tak ada chemical ingredient yang KL dah amalkan lebih kurang dalam 8 bulan dah Glow 12 ni. Okay, dekat sini KLDC untuk nampak muda, KL guna, KL dah study. Sebab KL tak nak bahan mentah yang boleh merosakkan buah pinggang ke apa. So KL decide untuk nampak awet muda, minuman awet muda adalah dengan cara menggunakan bahan mentah yang betul-betul alami, iaitu KL guna teknologi daripada Switzerland, iaitu bunga Mona juventa yang ditanam secara organik di Switzerland. And bunga ni Dr. Fred Zuli daripada Switzerland, saintis daripada Switzerland, dia buat kajian. Bila kita minum bunga Mona juventa ni, air bunga ni, dia bila kita minum, dia boleh membantu sel dalam badan kita ni boleh nampak muda, awet muda, 12 tahun muda dia. Itu kajian daripada Dr. Fred Zuli. And then dalam ni juga kita letak juga buah delima, dan kita letak juga perahan air lemon untuk vitamin C. Kita letak juga perahan air strawberry, perahan jus blueberry, bilberry, blackcurrant, yang mana dalam ni tidak ada gula, tapi kita tak pemanis seperti stevia. Cara dia mudah saja. Satu kotak ni ada 12 sachet, 7 sachet untuk seminggu. Satu hari satu sachet. So you buka, isi dalam peti ais sedap. Isi dalam peti ais, rasa dia memang sedap. Rasa dia masam-masam pahit. Pahit tu datang dari mana? Datang daripada bunga Mona juventa tu. Nampak? Awet muda minum air bunga dengan buah-buahan je. Tak payah chemical ingredient. Nanti rosak buah pinggang you all. Kan nak nampak muda, rosak buah pinggang pula. Okay, air ni you, bismillahirrahmanirrahim, you minum pagi. Sebelum buat aktiviti tu minum dulu. Bismillah. Allah. Isi dalam peti ais. Memang sedap gila. Yang ini 30 ml. Satu hari satu kali. Kalau isi air batu lagi sedap. Oh, sedapnya. Tak rasa langsung manis ke apa. Rasa masam-masam pahit. Memang you rasa sangat. Rasa bunga dia tu. Dan rasa buah delima yang kita beli daripada Italy ni. Ya Allah, tolong korang. Dan nak raya ni, tolong pilih produk yang ada. Ni ada logo Halal Jakim ya. Ini ada logo Halal Jakim. Selamat. Tak rosakkan buah pinggang. Tapi you tetap nampak awet muda. Kalau you combine dengan serum muda ni pakai luaran, raya ni nampak muda lah you all. So cepat dapatkan. Jangan pilih produk yang salah. Jangan pilih produk yang tak ada logo Halal Jakim. Bahaya nanti buah pinggang you rosak. Okay.